Okey, Assalamualaikum. Hari tu saya dah janji nak bercerita berkenaan dengan zero pair. So, zero pair means apa sahaja pasangan. Contohnya kita ada satu positif dan satu negatif. Dia akan jadi, bila kita gabungkan, dia akan jadi kosong lah. Negatif satu dengan satu dia akan jadi kosong. Dan bila kita gabungkan, dia akan terhapus. So, negative 1 plus 1 is 0. So, macam mana kita nak wakilkan yang ini? Okey. Macam mana kita nak wakilkan negatif 3 tambah 5 ini dengan algebraic tiles ini. Okay, dan kita nak tengok bagaimana zero pair memainkan peranan. So kita ada negatif 3. So negatif 3, negatif ini ada 3. Dan kita ada 5. So kita tambah dengan 5. So yang ini kita tambah dengan 5. Yang positif 1, 2, 3, 4, 5. Dan at the endnya kita nak tahu berapa nilai dia. So yang pertama kita cari dulu zero pair. So kita ada satu pasangan zero pair, dua pasangan zero pair dan tiga pasangan zero pair. Dan jawapan yang kita akan dapat adalah hanya tinggal 2. Dan 2 ini adalah positif. So jawapannya adalah 2. So kalau kita nak tengok lagi contoh-contoh yang lain. Contohnya kita pergi pada new example. Negatif 2 plus 2. So, negatif 2. Negatif 2. Okay, so kita akan plus. Maksudnya kita akan masukkan di bawah ini. Plus 2. So, dia ada 2 pasangan zero pair. 1, 2 dan jawapan dia akan jadi kosong lah. So, kita boleh adjust dia punya difficulty dekat sini. Kalau kita nak soalan yang lebih mencabar. Contohnya yang ini, cuma saya tak nak terangkan lagi yang ini sebab yang berkaitan dengan tolak. Kalau sekiranya ada negatif 1 tolak 5 kat sini, sebab nanti saya nak tunjukkan bagaimana peranan zero pair itu dalam operasi tolak. Okay, so ada dua cara sebenarnya. Contohnya kita ambil yang ini tak boleh. Okay, kita tengok. Okay, negatif 2 plus 5. So, kita ambil negatif 2. And then, kita plus 5. Maksudnya, kita masukkan 5 dalam ni. 1. Kalau nak doublekan, kita tekan yang atas ni. 2, 3, 4, 5. So, dia akan jadi 5. So, kita akan ada 2 pasangan zero pair yang dihapuskan. Dan jawapan dia adalah negatif 3. Okay. Jawapannya adalah 3. Okay. So, kalau nak tengok lebih besar lagi, kita boleh tunjuk ayat yang di sini. Kejap ya. Okey, dia melibatkan yang ini. Okey. Katakanlah kita nak tengok yang ini. Okey, sorry. Yang berkaitan dengan tambah negatif 4 ini. So, bagaimana zero pair memainkan peranan sebenarnya? Okey, sebelum ni kita belajarkan negatif bertemu positif, dia akan jadi tolak kan? So, katakanlah kita ada negatif 2. Okey, negatif 2. So, negatif 2. Sekarang ni dia nak tambah negatif 4. Maksudnya negatif, ini positif 2. Sorry, saya buang balik. Delete. Okey, sorry. Kita ada negatif 2. Dan kita nak tambah negatif 4 ke dalam ini. Maksudnya, bila kita tambah negatif 4 sebenarnya, kita menambahkan lagi bilangan negatif ini. 1, 2, 3, 4. Okey. Dan jawapan yang kita akan dapat adalah negatif 6. So, kita dah tak ada pasangan zero pair. Tak boleh nak tolak, tak boleh nak gabungkan. So, kita boleh kira kat sini. Jawapan dia adalah negatif 6. Okey. Lagi, kita ambil lagi contoh. Okey, saya tidy dulu. Ambil lagi contoh yang lain. Okey. Negatif 2. Sudah, sorry. Kita ambil yang di level 2. Kita tengok level 2. Negatif 3. Negatif 3. Okey. Dan kita tambahkan dengan negatif 1. Dan kita tambahkan lagi dengan 3. Itu cara dia untuk kita tengok macam mana dia berfungsi. So, ada pasangan zero pair tambah pasangan
Dan jawapan yang terakhir yang tinggal adalah hanya negatif 1. So, jawapan negatif 1. Okay, so nanti untuk yang next dia, okay, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak tolak dia. Macam mana kita nak tolak. Dan masa ni lah zero pair memainkan peranan yang sangat penting. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.